Hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kembali lagi kita ke dalam channel aku. Okay, nampak pagi ni cuaca macam mana? Cuaca berkabus lah. Jadi kalau korang boleh tengok macam filem seram. Kalau dapat tengok, ini betul-betul apa? Macam filem Tanah Kubur kan? Berkabus. Parit yang tasik ni yang dulu aku selalu apa yang pagi-pagi tengah hari aku casting pun dah rupa lain dah. Kita try sikit lah. Kita try sikit tengok menjadi ke tidak. Aku tak tahulah korang boleh nampak ke tak Tapi memang berkabus tu. Macam kat Cameron pun ada ni. First cast of the day. Kabus, Mat. Tak nampak apa tu. Banyak letup-letup ha? Pagi ni penuh barokah. Penuh barokah pagi ni. Kau nampak tu? Itu kalau petang-petang boleh nampak tu belah sana tu. Ni pagi aku tak pernah nampak sangat. Aku tak pernah datang pagi kat sini. Bukan tak pernah bangun pagi tak pernah datang pagi kat sini. Geng berkabus lah geng. Bawa kena. Allah. Tak kena pula. Kecil tu tadi tu. Yang sambar tu kecil tu. Ya Allah, bagilah Tuhan besar-besar ya Allah. Haruan besar-besar kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alah, boleh tahan. Strike di awal pagi. Alhamdulillah. Boleh lah. Boleh tahan lah. Tengok game ni cangkuk dalam. Ni jenis-jenis apa ni? Makan dalam. Saiz-saiz gini sedap tapau buat balik ni. Aku nak masukkan kau dalam air juga, relax. Tapi bukan kat tasik lah, harap maaf ya.
Tengok guys, kalau korang ni lah, korang detail lah kan, boleh perhati. Kabus lalu guys. Kabus lalu depan aku. Weh, lawa. Tengok banyak sarang spider, nampak? Pagi-pagi banyak Spiderman. Tadi aku nampak anak-anak dia tadi kat sini. Oh, slap. Banyak sarang spider. Allahu Akbar, terlepas. Lahai besarnya. Dia kalau mancing arwah ni, ada gelembung. Gelembung tu besar tadi tu. Dia nak follow sosok ni. Dapat seekor. Strike kedua pagi ni. Alhamdulillah. Dapat seekor. Molek-molek. Mantap. Allah Akbar. Lepas. Biawak guys. Biawak. Tak tahu biawak ke buaya ke. Sudah padah dengan biawak pula. Allahu Akbar, subhanallah. Aduh. Okay lah guys. Pukul berapa ya sekarang? Dah pukul 8 lah. Aku pun nak balik. Tadi ikutkan saja kas-kas kan. Sekarang pun dah pukul 8 dah. Jadi aku ingat kita balik dulu lah. Sambung petang garang. Okay, mantap.